Rumah A-type. Mesti jimat kos kan? Sebab tak perlu ada dinding. Tak. Ya tak. Okay guys, murah tapi ikut keadaan. Material apa yang korang gunakan? Kalau seperti rumah ini, bumbung PU foam, dinding sheet black plank, PVC ceiling, tandas pun besar, full height tile pula tu. Semua perkara ni membabitkan kos dalam sebut harga. Step tangga pun kayu balau, lantai pun SPC. Kalau nak murah boleh, tapi pakailah tikar getah. Langgar sikit, koyak mental. Lepas tu rumah dah lawa-lawa, takkan lantai luar tu nak pakai simen board juga. Mestilah kena guna WPC panel. Apa pun aku nak minta maaf, aku kena guna black and white mode untuk menjaga privacy tuan rumah. Tunggu dah official nanti barulah aku expose. Dan lagi satu, nak pasang bumbung dengan ketinggian A yang menjunam macam ni pun dah satu hal. Macam mana harga nak murah? Anda dapat sesuatu? Moga bermanfaat.